Apakah kau ambil tanah orang rapat ngaku dengan hak dia? Boleh. Tanah orang, sebab tu suruh tanya soalan, untung. Dia ambil tanah orang sebelah rumah dia. Dia kata hak dia. Dah, tanah tu tak tanah siapa sebenarnya? Tanah jiran dia. Dia pergi ambil, ngaku hak dia. Boleh ke tak? Boleh. Boleh dosa. Ambil tanah orang, ambil tanah anak saudara, ambil tanah pak saudara dengan cara tidak betul. Nampak? Apa hukumnya? Hukumnya wajib masuk neraka. Wajib masuk neraka. Siapa kata? Nabi. Nabi kata ke mana? Mani kita ta'a haqqam mri'in muslimin aujaballahu lahu nar wa harrama alaihi jannah. Barang siapa sengaja mengambil hak orang lain cara yang tidak betul, Allah wajibkan dia masuk neraka, Allah haramkan dia masuk syurga. Bangun seorang laki-laki yang terkejut. Kejut dia dengar wajib masuk neraka. Wa in kasyira ya Rasulullah. Kalau sikit je. Bukan 47 kes, 4 kes je. Bukan 47 juta, 4,000 je. Bukan ambil 100 hektar, ambil sejekar je kau ni. Nabi kata walau qadiban min arakin, walaupun hak orang itu sebatang kayu siwak, wajib masuk neraka. Jelas lagi? Sudah terjawab. Jadi pilih ya, nak masuk neraka, silakan.